DJI Terra versi 4/4 telah menyokong image DJI Matrice 4 Enterprise untuk pemprosesan gambar PPK bagi meningkatkan lagi ketepatan di dalam pemetaan. PPK meningkatkan ketepatan geolokasi UAV dengan memperbetulkan data daripada pembawa satelit menggunakan data daripada base station yang berdekatan. Sebelum ini ianya memerlukan perisian pihak ketiga. Pembetulan proses PPK kini boleh diproses terus dalam DJI Terra dengan mengimport data yang direkodkan daripada kedua-dua drone dan stesen pangkalan bagi mencapai koordinat pos tahap sentimeter yang tepat untuk data geospatial. Kelebihan utama proses PPK ialah ianya tidak memerlukan sambungan dalam masa yang nyata antara drone dengan stesen pangkalan. Import image tinjauan M4E dan pilih POS daripada local PPK. Perisian ini akan mengenali data pemerhatian satelit secara automatik daripada D4RTK. Ia juga boleh menyokong format RINEX dan RTCM standard, kemudian sahkan sistem koordinat dan pusat stesen pangkalan. Klik untuk mula mengira. Pembetulan PPK akan digunakan untuk proses pembinaan semula. Aliran kerja PPK ini akan menyokong lebih banyak model drone DJI Enterprise pada masa akan datang. Nantikan berita terbaru yang akan datang mengenai kemaskini perisian DJI Terra.